Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Bahri Muhammad Yusof. Di Irsyad, kebanyakan kaki tangan panggil saya Sam. Alhamdulillah, tahun 2026 saya dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Irsyad HR Consulting dan saya telah berkhidmat di Irsyad selama 32 tahun semenjak tahun 1994. Baik, saya terlibat dalam kompetisi development di Irsyad bermula pada tahun 1998 bila Irsyad ini diberikan tanggungjawab oleh masa itu Pembangunan Sumber Manusia Berhad ataupun sekarang HRD Corp untuk melaksanakan projek training need analysis ataupun analisis keperluan latihan untuk SME, Small Medium Industries, yang mana masa itu dia punya kategori ialah 199 kaki tangan dan ke bawah. Jadi daripada situ saya telah dipilih untuk melaksanakan projek TNA ini bersama beberapa orang konsultan dan saya bersama dengan masa itu kita punya CEO sekarang. Kita telah merangka dia punya framework, proses pelaksanaan dan template-template yang digunakan sebab untuk projek dengan SME ini kita diberi masa 10 hari untuk siapkan. So Alhamdulillah, saya banyak terlibat dalam membangunkan kompetensi dan juga diberi tanggungjawab untuk melaksanakan kompetensi development untuk beberapa syarikat. Sekarang ni yang kita tengah bangunkan ialah contohnya untuk Wakaf An-Nur yang telah selesai dengan syarikat Air Melaka dan juga sebelum ni dengan syarikat Air Selangor. So pengalaman itu sangat berguna dan kita boleh manfaatkan untuk pembangunan sumber manusia di organisasi. Baik, sebelum kita pergi kepada apakah senarai kompetensi yang perlu ada pada seorang kaki tangan, kita kena faham dulu apa itu kompetensi. Kompetensi ni kalau orang bahasa mudah, kalau orang HRD selalunya orang sebut KSA. K itu ialah knowledge atau pengetahuan, S itulah skill, kemahiran dan A itulah attitude. Cuma ada beberapa pahaman sikit lah tentang A itu. Ada yang kata A itu attitude, itu sikap, dan ada juga yang katakan A itu sebagai attribute ataupun ciri-ciri, ciri-ciri seseorang pekerja tersebut. Jadi knowledge ni ialah apa yang orang tahu, apa yang kita tahu, tapi mungkin dia tahu tapi dia tak boleh buat lagi. Jadi kita perlukan kemahiran, iaitu apa yang dia boleh buat, apa yang daripada pengetahuan tu ditransfer kepada apa dia boleh buat. Dan kadang-kadang apa dia tahu dan apa dia boleh buat tak jadi pun. Sebab apa? Kita perlukan satu lagi iaitu attitude atau sikap-sikap, sebab bagaimana dia buat kerja tu, sama adakah sepenuh hati ataupun sambil lewa, adakah dia buat on time ataupun dia bertangguh. Jadi kombinasi tiga ni, KSA ni, itulah yang menjadikan dia sebagai kompetensi. Kenapa kompetensi ini penting? Sebab kompetensi diperlukan satu untuk pembangunan sumber manusia. Kita nak tentukan apa latihan yang diperlukan oleh seseorang pekerja. Dan juga sebelum kita ambil seseorang pekerja tu, kita kena tahu juga sebagai seorang eksekutif, apakah kompetensi yang diperlukan sebagai seorang eksekutif. Contohnya, pengurusan masanya, penyelesaian masalah, komunikasinya. Jadi itu penting. Dan juga kompetensi juga kita perlukan untuk pembangunan seterusnya. Nak naikkan pangkat, untuk promotion dan sebagainya, apa kompetensi yang diperlukan kalau sebelum ni dia eksekutif, nak jadi manager. Jadi dan kita kena nilai lah, daripada dia mula masuk kerja, bagaimana tahap kompetisinya, dan bila dia nak naik pangkat, bagaimana keadaan kompetisinya, dan daripada situ kita ukur apakah jurang yang ada pada pemegang jawatan tersebut dan kita bantu untuk meningkatkan dia punya kompetisi supaya dia boleh memegang jawatan yang lebih tinggi dan supaya kita boleh sediakan untuk menjadi pengganti kepada jawatan-jawatan kritikal dalam sesuatu organisasi. Jadi pembangunan kompetensi ini amat penting untuk membantu syarikat untuk mencapai misi dan visi syarikat. Okey, kalau kita ukur kompetensi ini berdasarkan KSA saja, dia tidak mencukupi lah. Jadi berdasarkan pengalaman membuat dalam kompetensi development ni, pembangunan kompetensi, saya mengeluarkan satu model lah, iaitu kita panggil dia model KESA. Kalau kita ingat tadi KSA, sebab KSA ni kita kata knowledge,
skills dan attitude. Kita perlukan satu elemen untuk knowledge ni jadi skill, dan skill ni menjadi dia sebagai orang yang expertise, iaitu kita panggil dia, kita perlukan E, iaitu experience lah. Okay. So, experience ni lah yang menentukan perbezaan antara satu kaki tangan dengan kaki tangan yang lain. Staff yang baru masuk, mungkin dia ada knowledge sebab dia belajar dekat universiti, tetapi dia belum ada skill. Bila dia masuk kerja, dia dapat skill, tetapi skill tu perlu dia develop dengan experience, ya. Jadi model KESA tu adalah K plus E plus S dan darab dengan E, ya. Kenapa darab? Ya, kenapa darab? Ya, sebab kalau katakan knowledge ni 10, experience dia 10 dan skill dia 10, mana dah 30? Bila kita darab dengan 1, dia jadi 30. Maknanya dia at par lah, ya? Dan memenuhi required level. Tetapi kalau dia 10 tambah 10 tambah 10, darab dengan kosong. Dia ada knowledge, dia ada skill, tetapi attitude ni kosong, maka dia mungkin tidak perform sebagaimana yang diharapkan. Yang lebih malang lagi kalau 10 tambah 10 tambah 10, darab dengan negatif 1. Ya. Bila jadi negatif 1, maknanya KES ni dah tak berguna sebab dia mempunyai attitude yang negatif. Ya. Jadi kalau dalam organisasi, dalam pengurusan nak memilih siapa yang nak naik pangkat, siapa nak beli bonus, of course dia akan tengok daripada segi attitude. Jadi model KESA ni ialah merangkumi 4 perkara yang penting, iaitu knowledge, skill, tambah dengan experience, tetapi determinator dia ialah attitude. Yang ini akan menentukan sama ada seseorang itu boleh menggunakan kompetensi itu dengan betul ataupun tidak, memenuhi sasaran ataupun tidak, memenuhi tahap yang diperlukan ataupun tidak. So model KESA ni memberi penekanan kepada attitude. Itu adalah tentang model KESA lah. Kepada tuan-tuan yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan pembangunan sumber manusia dan juga pembangunan kompetensi, Irsyad dengan pengalaman selama hampir 38 tahun boleh membantu organisasi anda untuk mengenal pasti apakah kompetensi yang benar-benar diperlukan oleh syarikat anda untuk membawa syarikat anda kepada satu tahap yang lebih baik, mencapai misi dan visi syarikat, dan akhirnya membantu kaki tangan anda untuk mencapai potensi yang sebenar. Hubungi Irsyad untuk mendapatkan perkhidmatan perundingan pembangunan sumber manusia dan pembangunan kompetensi yang berkesan.